Kalau kita cakap pasal gergasi tenaga ke Asia Tenggara, ada dua nama yang mesti muncul, Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Dua-dua ni syarikat Fortune 500. Tapi jangan salah sangka, walaupun sama-sama syarikat minyak nasional, cara main diorang memang jauh berbeza. Hari ini, kita nak tengok betul-betul pertembungan strategi antara dua gergasi ni. Satu, pemburu untung global dan satu lagi, penjaga tenaga untuk rakyat. Analogi ni memang kena sangat. Fikirkan macam ni. Petronas tu darah ekonomi. Tugas utama dia, jana duit sebanyak mungkin untuk negara. Pertamina pula, dia nadi rakyat. Tanggungjawab dia, nak pastikan satu negara yang besar tu ada bekalan tenaga. Falsafah asas inilah yang jadi penentu setiap langkah bisnes diorang. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Dua gergasi, dua mandat. Kita kena faham dulu DNA atau misi utama diorang. Sebabnya, walaupun diorang dalam industri yang sama, tujuan utama diorang tu macam langit dengan bumi. Dan perbezaan inilah puncanya. Cuba tengok ni, nampak tak betapa berbezanya? Sebelah kiri, Petronas. Misi dia jelas, jadi pemandu pertumbuhan. Cari untung maksimum dari pasaran antarabangsa untuk bangunkan Malaysia. Sebelah kanan pula, Pertamina sebagai tulang belakang negara. Fokus dia 100% domestik, nak pastikan 280 juta orang ada bekalan api dan selalunya diorang kena tanggung subsidi yang besar. Bahagian kedua, jom kita tengok duit pula. Kita nak bedah sikit nombor-nombor dari Fortune 500. Logik akal, pasaran Pertamina kan jauh lagi besar, mesti lagi untung kan? Data yang kita ada mungkin akan buat anda terkejut sikit. Ni fakta menarik. Bayangkan, pasaran domestik Indonesia tu hampir 9 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Tapi kan, bila kita tengok angka untung bersih, ceritanya jadi lain. Ada satu gergasi ni yang konsisten, lagi power dari segi buat untung. Dan carta ni buktikan semua tu. Cuba tengok bar revenue atau hasil jualan. Dua-dua memang raksasa, tak boleh dinafikan. Tapi, sekarang, alihkan mata anda ke bar net profit atau untung bersih. Nampak tak? Beza dia sangat jelas. Petronas konsisten ke atas. Ini yang buat kita tertanya-tanya soalan paling penting. Kenapa? Jawapan dia sebenarnya ada pada peta ni. Untung besar Petronas datang dari operasi antarabangsa diorang yang agresif. Diorang pergi ke tempat macam Iraq, Brazil, tempat yang margin komersialnya tinggi. Tak payah bening kepala pasal subsidi. Sebaliknya, Pertamina pula, untung diorang sentiasa tertekan sebab tanggungjawab sosial tu. Kos logistik nak hantar minyak ke seluruh pulau-pulau Indonesia tu saja dah besar. Selalunya pula kena jual pada harga subsidi. Okey, cukup pasal kewangan. Jom kita masuk medan perang yang seterusnya. Persepsi global. Dan senjata pilihan diorang, sukan permotoran. Memang laju. Ini dia pertembungan visual strategi jenama diorang. Petronas, dia pilih pentas paling premium dan global, Formula One. Bila Lewis Hamilton menang, logo Petronas tu satu dunia nampak. Terus letak jenama diorang sebagai jenama teknologi yang eksklusif. Pertamina pula, dia pilih MotoGP, sukan yang jadi kegilaan rakyat Indonesia dan Asia. Dengan cara ni, diorang jadi wira rakyat, bina hubungan emosi dengan pasaran massa. Jadi, apa kesimpulannya kat sini? Senang je, strategi Petronas ni lebih kepada B2B atau business to business. Imej F1 yang canggih dan elit tu memang cun untuk tarik pelabur dan rakan kongsi antarabangsa. Pertamina pula, dia all in B2C, business to consumer. Dengan taja MotoGP, diorang dapat tawan hati berjuta-juta pengguna motosikal kat sana. Dua cara berbeza, tapi dua-dua sangat berkesan untuk target masing-masing. Alright, bahagian keempat dan mungkin yang paling penting, perlumbaan ke masa depan. Dunia tenaga dah tak macam dulu. Medan perang yang seterusnya dan yang paling kritikal adalah tenaga hijau. Persoalannya, siapa yang buat pertaruhan paling bijak? Poin ini sangat-sangat penting. Ia tunjukkan satu perubahan besar dalam dunia. Kejayaan gergasi tenaga macam diorang ni dah tak diukur dengan berapa banyak tong minyak diorang gali. Sebaliknya, ia diukur dengan sepantas dan sebijak mana diorang boleh pimpin revolusi tenaga bersih. Dan sekali lagi, kita nampak dua strategi yang berbeza. Petronas dilancarkan Gentari, satu syarikat khas untuk teroka teknologi masa depan macam solar dan hidrogen dengan sasaran untuk pasaran serantau. Pertamina pula, dia guna home ground advantage. Dia manfaatkan kekuatan geografi negara dia yang unik. Jadi, apa sebenarnya tenaga geoterma ni? Senang cerita, ia tenaga haba dari dalam perut bumi. Dan yang paling best pasal ni, Indonesia ada simpanan geoterma terbesar di dunia. Ini macam jackpot semula jadi untuk Pertamina. Sebab itulah, diorang tengah pulun habis-habisan nak bangunkan sumber ni untuk ganti arang batu. Okey, sampai kita ke kesimpulan.
pemburu lawan benteng. Jadi, siapa menang? Sebenarnya, analisis kita tunjukkan ini bukan pasal satu pemenang. Ini pasal dua syarat yang berbeza untuk jadi juara dalam liga masing-masing. Matrix ni rumuskan semua yang kita dah bincangkan tadi. Tengok dari segi kewangan, Petronas kejar untung besar kat luar negara, Pertamina jaga jualan besar kat dalam negara. Jenama pula, F1 yang elit lawan MotoGP yang dekat dengan rakyat. Dan untuk masa depan, Petronas cuba macam-macam, macam solar dan hidrogen, manakala Pertamina fokus untuk jadi raja geoterma. Kesimpulannya macam nilah, Petronas tu jaguh global. Ibarat mesin buat duit yang sangat cekap, dia pusing satu dunia, kutip untung, bawa balik untuk Malaysia. Pertamina pula, dia adalah benteng nasional, gergasi yang pikul amanah besar untuk pastikan enjin ekonomi dan kehidupan ratusan juta rakyatnya sentiasa berjalan lancar. Ini soalan terakhir untuk anda. Dua-dua model bisnes ni berjaya, cuma dengan cara yang sangat berbeza. Tak ada jawapan betul atau salah. Tapi persoalannya, kalau anda kena pilih, strategi mana yang anda rasa lebih hebat? Yang eksklusif dan global macam pasukan F1 atau yang dekat di hati rakyat dan nasional macam pasukan MotoGP?